Musim cuti sekolah ni mesti anda buntu nak masak apa untuk anak-anak hari ni. Apa kata kita buat polo kaya toast? Senang je nak buat ni. Di dalam mangkuk, satukan mentega salted, tepung gandum dan gula. Gaul hingga sebati. Kemudian tambahkan secubit garam dan gaul hingga semua sebati. Ambil sekeping roti, sapukan campuran mentega di atas roti. Lepas tu guna pisau dan buat corak macam kelak ikan tu bagi nampak cantik bila kita bakar nanti. Sapukan kuning telur di atasnya untuk bagi warna keemasan yang cantik. Bakar di dalam air fryer pada suhu 180 darjah Celsius selama 8 minit atau sampai permukaan jadi rangup dan kepirangan. Untuk lapisan bawah, sapukan kaya pada roti. Kalau nak lagi sedap dan rangup, better kita bakar roti untuk lapisan bawah tu. Letakkan potongan mentega unsalted dan tutup dengan roti polo yang kita dah bakar tadi. Okey, dah siap polo kaya toast kita. Bau wangi, rasa lemak manis. Memang sesuai untuk hidangan minum petang. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.